Okay guys, jam ni aku recommend untuk orang yang nak tengok, nak guna jam ni sebagai daily wear. Kalau korang nak start pakai smartwatch as a tracker, sebab dia ada kita punya health analysis, kita punya heart rate, blood SpO2 level, check kita punya stress ratio, nak track kita punya sleep, nak check weather tu berapa. Jam ni sesuai untuk korang. And also aku recommend lah, and aku nak cakap just that jam ni dia boleh juga kalau dia connect kat kita punya phone, connect bluetooth kat kita punya phone, kita punya apa-apa sound daripada kita punya kamera tu akan keluar kat sini. So contoh kalau kita nak dengar lagu ke apa-apa, boleh juga daripada boleh keluar daripada jam ni. So bagi aku jam ni banyak jugalah function dia, dengan harga yang berpatutannya and dengan kualiti yang dibagi, dengan function yang dibagi, aku recommend jam Aulon ni. Kalau korang baru nak start track korang punya workout, calories, steps, dia aku recommend jam ni. So aku dah sediakan beg kuning, korang boleh beli daripada beg kuning tu, okay?